Adakah bentuk dan saiz lot penting sebelum beli tanah? Assalamualaikum. Ya, sudah tentu. Sebelum kita mengambil keputusan tanah lot yang mana nak kita beli, kita pastikan bahawa tanah yang kita pilih itu adalah lebih kurang saiz ataupun lebih kurang bentuk 4 segi berbanding dengan bentuk-bentuk lain seperti 3 segi ataupun trapezium. Sebab bentuk 4 segi ini lebih mudah untuk mereka bentuk rumah dan termasuklah laman, dan apabila rumah tu siap, rumah akan kelihatan lebih kemas berbanding dengan saiz ataupun bentuk yang odd seperti bentuk segitiga ataupun trapezium. Akan ada sudut di penjuru yang akan dikatakan membazir, sebab bentuk rumah itu dia tidak dapat cover, dia tak boleh meliputi saiz di penjuru tersebut. Jadi apabila kita membeli tanah yang tidak mirip kepada 4 segi, iaitu lebih kepada odd size seperti 3 segi ataupun trapezium, akan ada banyak ruangan-ruangan yang membazir. Oleh itu, sebelum membeli, fikirkan betul-betul buat pilihan yang tepat. Pilihlah bentuk tanah yang lebih kepada 4 segi. Sekian.